kebaya janggan lagi. Macam mana kita nak buat? Kali ni saya tak buat leher kola, saya buat leher lapis bulat. Macam ni lah. So, ramai yang bagi alasan, ni semua alasan ni. Tak nak jahit silang pangkah. Kat sini dia malas lah nak jahit silang pangkah, biar je lah menggelapai-lapai dalam keselemasan. So, macam mana kita nak adjust supaya dia ngam flat? Jom saya tunjuk. Saya akan tunjukkan cara guna gam, tapi sebelum tu masih ada belahan dekat sini yang terbuka ni. Kita kena jahit sekejap. Jahit ni untuk gini. Tu jahit lurus sajalah sampai ke bawah. Saya dah siap jahit bahagian depan. Okey. Ni bahagian ni saya minta anda letakkan gam. Okey, gam ni kita buat 2 lapis. Dia bagi kebal sikit daripada terbuka ya. Adakah dia boleh terbuka cikgu selepas kita basuh? Jawapannya ya, tapi kalau saya buat 2 lapis dia susah nak terbuka. Okey, buat 2 lapis. 2 lapis dia kuat sikit. Okey. Okey, so bahagian seterusnya ni kita dah gam ni kan. Kita buat bahagian seterusnya pun 2 lapis juga. Dekat sebelah luar memang akan nampak sedikit bekas gam tu lah. Itu saya cakap dia lah. Tapi kalau anda nak jahit silang pangkah, itu lebih bagus. Okey, yang ni saya nak mudahkan newbie saja. Newbie yang nak cepat jahit. Sebab ramai orang fikir menjahit ni memang kena berpeluh ketiak kan. Tapi sebenarnya kita ada cara shortcut lah untuk zaman sekarang ni. Okey, tekankan dengan kayu supaya dia cair ya. Saya buat video tutorial ni untuk newbie. So bagi siapa yang sifu-sifu jahit yang expert, jangan marah saya, tapi marahlah konten saya. Tak jangan. Yang penting anda kena bersifat terbuka. Sebab saya buat konten untuk newbie, untuk memandaikan masyarakat. Kena sedar balik, kalau saya tak buat konten yang basic-basic ni, kita akan ditenggelami dengan persaingan warga asing yang sedang banyak ambil peluang orang Malaysia ni. So itu kesedaran saya untuk buat sharing, untuk meningkatkan bakat orang Malaysia. Sambung video ni. Follow jap. Okay, so kita sumbat lagi kat sini. Boleh buat 2 lapis dan boleh buat selapis ya. Yang ni saya buat selapis pula. Sebab bahagian ni dia tak berapa kritikal sangat. Yang kritikal belakang tu selalu terbuka. Okay, lepas tu kita iron. Dekat sebelah luar dia memang akan nampak. Bagi siapa yang nak, boleh tengok dekat showcase. Kalau dah tengok video saya, alang-alang support barang yang saya jual. Jangan pilih yang lain. Cewa gitu. Boleh tak? Okay, so ni hasil bila kita dah gam. Nampak? Dah gam dia dah lekat dah. So ni sebelah dalam ya. Sebelah dalam. Cuma bahagian depan ni, saya hanya gam sampai sini je lah. Seterusnya, saya akan jahit cubit. Ni cubit. Nak silang pangkah boleh. Ini saya nak ajar mudahkan. Ni jahit cubit, jahit cubit, jahit cubit. Bahagian bawah ni biar terbuka kerana nanti saya akan buat kelipit nanti kat sini. Dia akan selamat kat situ lah. Nak cubit kat sini pun boleh. So, baju kebaya janggan kita dah nak siap. Dia macam ni Untuk next, saya akan ajar anda jahit perut lengan. Anda nak belajar ke cara jahit perut lengan yang mudah? Sebab ramai newbie kalau jahit perut lengan jadi masalah. Cuba komen nak kat sebelah kiri ni. Dan saya nak support daripada anda kalau anda betul-betul nak menyokong perjuangan Jawang Terbang untuk mengeluarkan konten-konten yang berkualiti. Anda boleh dapatkan produk-produk dekat showcase. Tanda anda sokong kami lah. Tapi kalau tak beli pun tak apa, anda like dengan save pun dah kira sokongan juga.